bila tengok kereta ni rasa macam dashboard Purnawira je. Ni kenapa ni accident ke? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat Hari Raya Mak Zahir dan Matin. Hari ni saya nak balik ke kampung menggunakan kereta EV ni. Dan eksperimen saya kali ni, kita nak tengok berapa banyak kali saya akan berhenti charge untuk kereta ni, ataupun kena beratur tak waktu charge, waktu musim perayaan ni. Sebelum tu, ini adalah model BYD M6 Standard Range. Jarak pemanduan dia 420 km untuk NADC dan WLTP lebih kurang dalam 380 km. Perjalanan kita ke Masjid Tanah Melaka cuma 150 km. So, saya anggarkan dalam 200 km lah dengan penggunaan aircon dan juga kadang-kadang kan rasa nak tekan mengikut kelajuan kebangsaan, dan pergi balik lebih kurang dalam 400 km. Okay, sebelum kita start, pada yang baru saja jumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Mantap! Jalan nampaknya banyak kereta hari ni. Okey, sambil dalam perjalanan ni kita cerita sikit tentang BYD M6 ni. Kalau korang perhatikan design BYD M6 ni, tak nampak pun macam adik-beradik BYD dia yang lain. Sebabnya BYD M6 ni adalah rebash daripada BYD Songmax, iaitu model PHEV di pasaran China. Itu sebab design ni kita boleh nampak biasa-biasa je. Tapi dia masih mengekalkan trademark grill chrome BYD kat bahagian depan lah. Dengan lampu ala-ala BYD R23. Pada situ kita boleh tahu, oh dia kereta BYD rupanya. Kalau kat bahagian belakang pula, bagi saya memang sangat simple. Lampu belakang betul-betul nampak macam bentuk van, van MPV. Ada yang kata macam Rizora lah, Estima lah kan. Tapi saya tak nampak pun kesamaan tu. Tapi kalau daripada segi dimensi untuk kereta BYD M6 ni, sebenarnya lebih kurang dengan Toyota Innova Zenith. Dan daripada side profile bahagian pillar C, dia menggunakan style SUV. Baru nampak sporty sikit kan. Dan secara overall, daripada bahagian design untuk BYD M6 ni, bagi saya dia sangat proper. Dia tersusun dia. Design dia tak adalah pelik-pelik ataupun sibuk macam adik-beradik BYD dia yang lain. Sesuai lah untuk family car. Lagi-lagi untuk korang yang skeptical dengan kereta EV kan. So BYD M6 ni memang sangat sesuai. Design dia tak nampak pun macam kereta EV. Okey, untuk bahagian interior dia pula, waktu first time saya tengok interior dashboard BYD ni, saya rasa design dia macam ketinggalan zaman. Mungkin dah terbiasa dengan dashboard typical BYD dengan meter cluster floating, kemudian dengan sistem infotainment dia pun floating kan. So bila tengok kereta ni rasa macam dashboard Purnawira je. Dan bahagian center console dan juga seat dia bagi saya okey-okey je. Cuma ruang armrest dia agak kecil. Tempat letak air pun agak terhad dalam kereta ni. Kereta ni kategori MPV, family MPV dalam Malaysia ni, cup holder kena ada banyak. BYD Malaysia kena alert benda ni. Tak percaya, korang tengok MPV Jepun yang lain, yang mana ada cup holder yang paling banyak, dia lah yang paling champion. Tapi dia punya bahagian glove box dia besar. Saya suka. Senang nak sumbat barang. Lagi-lagi kalau nak letak barang makeup bini kat dalam tu. Bahagian seat belakang dia bagi saya yang tinggi 6 kaki ni sebenarnya okey je. Tak adalah kecil sangat. Legroom masih banyak ruang. Lagipun bukan kita yang nak duduk belakang tu kan. Anak-anak yang nak duduk. So dah confirm lah selesa. Dan ada lagi space dekat seat third row kat bahagian belakang tu. Cuma bagi saya kereta ni dia macam 5 plus 2 seater. Seat belakang tu kalau turunkan jadi boot, dia akan jadi lebih efisien. Punya boot space adalah 180 liter. Tapi kalau turunkan seat third row kat bahagian belakang tu boleh dapat dalam 580 liter. Best belakang tu boleh baring. Dan ada lagi yang paling best kat bahagian belakang ni. Kat belakang tempat duduk ni ada aircon, boleh adjust sendiri. So yang duduk paling belakang tu tak payah gaduh-gaduh lah, tak dapat aircon. Aircon BYD M6 ni sejuk beku.
Okey, untuk bab power kereta ni, jujur saya cakap memang biasa je. Sesuai lah dengan nama MPV. Yang ni bukan BYD Seal nak laju-laju kan. Untuk standard, untuk kereta ni adalah variant standard range 163 horsepower dan 310 Nm torque. Manakala untuk variant extended range 191 horsepower dan 310 Nm torque. Torque ataupun dia punya instant response dia sama, cuma yang berbeza adalah jarak pemanduan dia. Untuk extended range, dia punya jarak pemanduan dia adalah 530 km dan untuk standard range jarak pemanduan dia 420 km. Lepas tu perbezaan dia untuk variant standard, dia tak ada panoramic roof. Yang lain semua sama. Bagi saya untuk cuaca Malaysia ni kan, better tak ada panoramic roof ni. Bila tak ada panoramic roof ni, so dia punya dalam kereta ni dia lebih sejuk. Harga untuk variant standard range, harga dia RM110,000 Malaysia, dan untuk variant extended RM124,000 Malaysia. Baik beli yang standard je kan. Tadi gerak dari KL pukul 12, sekarang ni pukul 1.30 pun masih tak lepas Seremban lagi. Jam teruk gila. Tapi kelebihan kereta EV ni, time jam, bateri dia sangat jimat. So aku plan nak berhenti di RNR Seremban, solat dan makan, kemudian charge kereta BYD M6 ni. Sekarang bateri 39% dekat RNR Seremban. Okay, so aku nak charge. So kita tengoklah berapa lama. Sekarang baru 2 minit. Kita tengok berapa lama kita akan charge untuk BYD M6 ni. Charge hingga ke 80%, lebih kurang dalam setengah jam. Okey lah, makan-makan sambil solat, dah boleh gerak. Tak kena beratur pun, yang kena beratur tu isi minyak tu. Korang jangan risau pasal range anxiety. Korang kena risau time naik bukit je. Sebabnya bila naik bukit, kereta EV ni kuat makan bateri. Nanti saya share pula pengalaman redah ke Cameron Highland tanpa cas. Okey, sampai di sini dulu video kali ni. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Camera